Kipas ni punya sejuk sampai berpeluh, geng. Tengoklah aku lap Nampak tak? Nampak tak berair atas ni? Ni aku pegang ni sejuk rasa. Confirm time-time raya membantu kan kipas macam ni. Memperkenalkan kipas daripada Sensonic. Idea plate penyejuk ni supaya yang masuk ini udara 40 darjah Celsius dan boleh keluar pada suhu 16 darjah Celsius. Tapi ni kena ingat lah, kalau kau buka speed tu laju sangat, angin pun tak sempat sejuk, mana maunya cecah 16 darjah kan. Aircon dia ni boleh pilih tau nak on atau tak. Kita tekan sekali je untuk on. Dan bila kita nak dia masuk mood aircon dia tu, kita tekan lama sikit, keluar C, kemudian akan ada button hijau. Bila ada button hijau ni, nanti pelan-pelan plate besi ni akan menyejuk lah. Korang pun boleh tengok speed dia ada berapa sekarang ni. Daripada 1, aku tekan, pukul habis, jadi berapa? 100. Pada speed 100 dia ni pun, aku rasa tak adalah bising sangat. Mikrofon aku kat sini tau. Dengan kapasiti bateri 4000 mAh, Type C cocok dekat sini, dia ni boleh cecah sampai 20 jam penggunaan. Sama juga kan, nak pakai lama, buka speed slow-slow, kalau tekan sampai 100, takkanlah boleh sampai 20 jam.